Ibu muda gelandangan memangku anak di hentian bas di tengah malam buta. Kemudian ada kereta berhenti bertanya apa masalahnya. Ibu tua dan anak lelakinya cuma mahu membantu apa yang patut. Kemudian mereka membawa ibu muda dan anak ke rumah untuk bermalam di rumahnya untuk sementara waktu. Tonton ceritanya sehingga selesai. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Akmal berjalan tanpa arah, langkahnya perlahan. Di pelukannya, anak perempuan kecilnya Dalilah yang baru berusia setahun tertidur lena, walaupun dalam keadaan sebegini. Di tangan kirinya, sebuah beg besar ditarik dengan susah payah. Udara malam cukup dingin, dan jalan raya kini sunyi. 4 bulan sudah suaminya, Amiruddin, dipenjarakan seumur hidup selepas terlibat dalam pergaduhan di kilang tempat dia bekerja. Satu pukulan, satu kesalahan yang mengubah segalanya. Akmal masih ingat hari-hari sebelum itu, mereka hanya pasangan muda yang cuba bertahan dalam dunia yang keras. Amiruddin bukan penjenayah, tetapi nasib tidak berpihak padanya. Mahkamah memutuskan hukuman seumur hidup atas pembunuhan lelaki itu, biarpun Akmal tahu suaminya tidak berniat membunuh. Kini, Akmal sendirian. Tanpa suami, tanpa orang tua, tanpa tempat tinggal. Dia yatim piatu sejak umur 5 tahun, ibu bapa meninggal dalam kemalangan jalan raya. Anak tunggal. Tidak ada saudara mara yang tinggal bersama atau boleh dimintai pertolongan. Hidupnya seperti kapal pecah dihentam badai di tengah lautan yang luas. Dia tak tahu bilakah dia akan sampai ke hujungnya, bilakah dia akan menemu daratan yang berisi buah-buahan dan makanan. Flat murah yang disewa selama ini akhirnya menendangnya keluar, 3 bulan tidak bayar sewa. Tuan rumah tiada pilihan tapi memberi masa seminggu untuk keluar. Malam ini adalah malam terakhir. Dia tiada pilihan tetapi keluar dari rumah dan berjalan ke mana sahaja kaki membawa. Tiada saudara untuk membantunya. Tiada rumah yang terbuka untuk dia menumpang. Jadi dia jalan kaki ke mana saja tanpa tujuan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Langit gelap, lampu jalan menyala redup. Akmal berjalan sehingga kakinya melecur. Akhirnya, matanya ternampak satu perhentian bas usang di tepi jalan. Di situ, sebuah bangku besi lama masih utuh. Dia mendekat, duduk sambil memangku Dalilah. Beg besar diletakkan di tepi kaki. 2 jam berlalu. Tiada bas melalui perhentian itu sejak dia duduk. Hanya bunyi angin dan kadang-kadang desiran kereta yang melalu di hadapannya. Tetapi tiada yang berhenti. Siapa yang mahu berhenti malam-malam begini di tempat yang begitu sunyi? Fikiran Akmal buntu. Kemana patut dia pergi? Apa yang harus dilakukan? Dia cuma berdoa dalam hati agar diberi perlindungan oleh Allah yang Maha Berkuasa, dari segala bencana dan kecelakaan dari orang yang ganas dan tak berperi kemanusiaan. Tepat pada pukul 12:30 malam, tiba-tiba sebuah kereta Mercedes SUV hitam berhenti betul-betul di hadapan perhentian bas. Dari pintu belakang, keluar seorang wanita tua berbaju kurung berkain batik, manakala dari bahagian pemandu keluar seorang lelaki muda berbadan tegap, berkulit sawo matang. "Assalamualaikum," ucap wanita tua itu dengan suara lembut. Akmal tersentak sedikit. Waalaikumsalam." Lelaki muda itu, Arsyad, menjeling ke beg besar dan kemudian kepada Dalilah yang sedang tidur. "Kenapa awak duduk kat sini?" "Ni dah pukul 12:30 malam ni," tanya Fauziah, ibu kepada Arsyad, dengan nada prihatin. Akmal termenung seketika. Lalu, dengan suara yang agak bergetar, dia mulai bercerita. Tentang suaminya, Amiruddin yang dipenjara. Tentang flat yang dia dihalau. Tentang tiada sesiapa untuk diminta tolong. Fauziah mendengar dengan sabar. Wajahnya tidak menunjukkan rasa jijik atau syak wasangka. Cuma simpati dan kepedulian. Arsyad pula, meskipun pendiam, memandang Akmal dengan tenang. Setelah selesai, Fauziah menarik nafas panjang. "Anak baik, kamu ikut kami balik rumah dulu.
Takkan nak biarkan kamu dan anak kecil ni duduk di tepi hentian bas begini. Tak selamat di sini. Takut ada orang tak betul datang mengganggu. Akmal terkejut. Apir, apa? Tak apalah makcik, saya tak nak menyusahkan. Arsyad menyampuk, mak cakap macam tu maknanya tak susah pun. Lagipun, Tuhan bagi kita rezeki lebih. Kita takkan biarkan kaum wanita dan anak kecil kesorangan macam ni. Akmal tidak mampu berkata apa-apa lagi. Air mata yang cuba ditahan sejak tadi akhirnya guguh juga bercucuran. Akmal memandang Fauziah sejenak, wajahnya penuh keraguan. Tapi kelelahan dan perut yang berkeroncong menahan lapar akhirnya membuatkan dia mengangguk perlahan. Dengan hati yang masih gundah, Akmal menggendong Dalilah dan melangkah menuju kereta Mercedes itu. Anaknya menangis lemah, mungkin kerana lapar, atau terlalu lama kedinginan di luar. Arsyad dengan cepat membuka pintu belakang dan menjemput Akmal masuk. Tanpa banyak soal, dia kemudian mengangkat beg besar milik Akmal dan memasukkannya ke dalam bonet. Beg itu kelihatan berat, tapi Arsyad angkat seperti biasa sahaja. Kamu dah makan belum? Tanya Fauziah sambil membetulkan tudungnya sebelum duduk di bahagian hadapan. Akmal menggiling perlahan. Belum, saya tak sempat hari ni. Fauziah mengeluh kasihan. Tak apa, kita singgah dulu kedai 24 jam. Nampak macam anak kecil tu pun lapar juga. Mereka singgah di sebuah kedai serbaneka 24 jam yang terletak di tepi jalan raya. Arsyad turun untuk membelikan susu dan biskut bayi, manakala Akmal cuba menenangkan Dalilah yang terus menangis. Bila tiba masa memberi susu, Dalilah menyusu dengan rakus. Akmal tersenyum sayu, walaupun air mata sekali lagi bergenang. Selepas itu, mereka ke sebuah restoran mamak yang masih buka. Udara malam semakin sejuk, tetapi kehangatan teh tarik dan nasi kari ayam yang baru dimasak oleh abang mamak sedikit sebanyak membawa ketenangan kepada Akmal. Dia makan tanpa berkata-kata, hanya sesekali mengangkat muka apabila Fauziah bertanya tentang kehidupan sebelum ini. Saya tak tahu nak cakap macam mana nak ucap terima kasih, bisik Akmal selepas habis makan. Fauziah tersenyum. Sama-sama. Jangan fikir pasal terima kasih dulu. Sekarang fikir pasal rehat dan bangun esok pagi dengan tenang. Dari restoran Mama, mereka pulang ke rumah Fauziah di Seksyen 19 Shah Alam, sebuah rumah banglo 2 tingkat yang agak besar dan mewah, tetapi penghuninya baik dan tidak sombong. Lampu depan menyala redup, dan pagar besi dibuka secara automatik oleh Arsyad menggunakan alat kawalan jauh. Begitu sampai, Fauziah terus menunjukkan bilik kecil di tingkat bawah. Bilik itu dulunya digunakan sebagai simpanan barang, tetapi kini sudah dikemas. Ada katil single, lampu meja, kipas siling dan langsir biru pucat pada tingkap kecil. Di sebelah bilik itu terdapat tandas dan bilik orang gaji bernama Suninah, seorang wanita separuh abad dari Indonesia yang sangat rajin dan pendiam. Awak boleh tinggal di sini untuk sementara waktu, kata Fauziah lembut. Boleh rehat dan fikir apa yang patut. Jangan risau pasal makan, kami ada setiap hari. Kalau perlu susu atau pampers untuk Dalilah, kami akan tolong juga. Akmal memandang bilik itu, lalu ke Fauziah. Perasaan terharu tidak tertahan lagi. Makcik betul-betul baik. Saya tak sangka masih ada orang macam Makcik dan Abang Arsyad di dunia ni. Fauziah mengusap bahu Akmal lembut. Kita semua pernah susah. Cuma kadang-kadang kita lupa bagaimana rasanya. Saya pernah juga jadi macam kamu dulu, cuma Tuhan bagi saya rezeki lebih. Biarlah saya kongsikan dengan orang yang benar-benar memerlukan. Sebelum tidur, Fauziah berbisik dengan Arsyad di ruang tamu. Esok tolong cari kerja part-time untuk Akmal. Tapi kerja yang tak perlu pergi jauh dan dia boleh bawa Dalilah sekali. Kita tengok sama-sama cara untuk bantu dia. Ini baru permulaan. Arsyad mengangguk. Okey, Mak. Saya fikirkan juga. Mungkin kerja dekat kedai bunga Makcik atau dekat ofis adik. Di bilik kecil, Akmal mendodoi Dalilah hingga tertidur. Walaupun matanya berat, dia masih tidak percaya nasibnya berubah hanya dalam masa beberapa jam.
Malam ini, untuk pertama kalinya sejak Amiruddin ditahan, Akmal dapat tidur dengan selimut hangat dan bantal empuk dan kipas angin yang berfungsi dengan baik. Pagi itu, cahaya matahari menerobos langsir biru bilik kecil Akmal. Dalilah masih lena di sebelahnya, pipi gebunya melekat pada baju tidur ibunya. Untuk pertama kali dalam beberapa hari terakhir, Akmal bangun tanpa rasa takut dan risau. Tiada bunyi angin malam atau lampu jalan yang berkedip-kedip. Cuma kicauan burung dari laman rumah Fauziah. Selepas menyusukan Dalilah dengan susu badan, Akmal keluar dari bilik dengan langkah perlahan. Bau nasi lemak dan teh panas dari dapur memenuhi ruang tamu. Di sana, Fauziah sedang duduk di meja makan, membaca surat khabar pagi, manakala Arsyad sudah bersiap untuk bekerja. Sudah bangun? Tanya Fauziah sambil tersenyum. Akmal mengangguk. Maafkan saya, macam tak biasa dapat tidur lena semalam. Fauziah ketawa kecil. Lama-lama nanti dah biasa. Ini rumah kamu juga untuk sementara waktu. Mereka sarapan bersama. Suninah, orang gaji yang berkumpul di dapur, turut menyediakan bubur bayi untuk Dalilah. Anak kecil itu makan dengan lahap, menjilat-jilat bibirnya selepas habis. Selesai sarapan, Fauziah menepuk tangan perlahan. Akmal, katanya dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan, aku fikir kamu tak boleh bekerja di luar dulu. Anak kamu masih kecil, baru setahun. Masih perlukan susu ibu dan penjagaan 24 jam. Jadi, saya cadangkan kamu buat kerja rumah dulu untuk kami. Macam menyapu, mop lantai, membersih tandas, dan kalau ada masa, tolong Suninah lipat baju atau basuh pinggan. Akmal terdiam. Dia tidak menyangka akan ditawarkan pekerjaan secepat ini. Tapi, Akmal ragu, saya tak pernah kerja macam ni secara betul. Dulu pun, saya cuma jaga rumah sendiri aja. Fauziah tersenyum. Itu tak apa. Saya tak cari orang yang pakar. Saya cari orang yang ikhlas dan rajin. Lagipun, kamu tinggal dalam rumah ni, senang nak jaga Dalilah sekaligus. Bila dia menangis, kamu boleh pergi tengok. Tak perlu risau pasal pengasuh atau taska. Arsyad yang sedang minum kopi tersengih. Lagipun, mak tu nak bayar upah lagi. Fauziah mengangguk. Aku akan bagi gaji bulanan yang setimpal. Cukuplah untuk beli susu, pampers dan sikit-sikit tambahan. Makan dan minum semua kita sediakan. Yang penting, kamu istiqamah dan jaga kebersihan rumah kita seperti rumah sendiri. Akmal menghirup nafas dalam-dalam. Hatinya dipenuhi rasa haru. Selama ini, dia merasa seperti kapal pecah yang hanyut tanpa arah. Kini, seolah-olah Tuhan telah hantar dua malaikat, Fauziah dan Arsyad, untuk menyelamatkannya. Terima kasih banyak-banyak, Makcik. Saya akan cuba sedaya upaya. Insya-Allah, saya takkan sia-siakan peluang ni. Fauziah mengapit wajah Akmal dengan kedua tangannya. Dengar ya. Hidup ni memang tak selari. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita menang. Tapi janji Allah, Dia tak tinggalkan hambanya yang sabar dan berusaha. Sekarang, kamu mula dari bawah. Lepas ni, siapa tahu? Mungkin satu hari nanti, kamu pula yang akan bantu orang lain macam kami bantu kamu hari ini. Akmal hanya mampu mengangguk. Air matanya mengalir perlahan. Hari itu, Akmal mula bekerja. Bersama Dalilah di buaian kecil di dapur, Akmal menyapu lantai, mengepel, dan membersih tandas dengan penuh dedikasi. Walaupun badan masih letih, hatinya ringan. Dia rasakan dirinya berguna kembali. Hari Ahad itu, udara pagi cukup nyaman. Burung berkikau perlahan di halaman rumah Fauziah. Di dalam rumah, Akmal sedang menyidai kain sambil memerhatikan Dalilah yang tertidur lena di ruang tamu bawah. Suninah pula sedang menyapu lantai dapur. Segalanya tenang, hinggalah bunyi loceng pagar berbunyi. Fauziah yang sedang minum teh di ruang tamu tersenyum. Wahid dah sampai, ucapnya pada diri sendiri. Tidak lama kemudian, sebuah kereta Honda Odyssey putih berhenti di hadapan rumah. Pintu sebelah belakang dibuka,
dan keluar seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun dengan rambut yang disikat kemas dan baju kemeja biru. Dia menarik tangan seorang lelaki tinggi, berkulit cerah dan berwajah tenang. Lelaki itu ialah Wahid, 30 tahun, seorang peguam, anak kedua Fauziah dan abang kepada Arsyad, bekas suami kepada Junainah, juga seorang peguam. Mereka baru sahaja bercerai awal bulan ini selepas hubungan mereka menjadi dingin akibat perbezaan pendapat dan jadual kerja yang padat. Meskipun begitu, hubungan antara Wahid dan anak tunggal mereka, Anwar, tetap rapat. Hak penjagaan diberikan kepada Junainah, tetapi Wahid bebas melawat anaknya bila-bila masa sahaja. Setelah keluar dari kereta, Wahid mengangkat Anwar kecil dan membimbingnya masuk ke rumah ibunya. "Assalamualaikum, Mak," sapanya apabila masuk ke dalam rumah. Fauziah bangun dan memeluk cucunya yang comel. "Waalaikumsalam. Dah lama tak nampak muka kamu. Lepas ni, datanglah lebih kerap." Anwar pun makin besar. Anwar menjongkit pelukan ayahnya dan tersenyum manis ke arah neneknya. Melihat kedatangan mereka, Akmal masuk ke ruang tamu setelah selesai menyidai baju. Matanya terpandang dua orang asing di ruang tamu. Fauziah memperkenalkan mereka. "Akmal, ni anak saya, Wahid, dan cucu saya, Anwar. Wahid, ni Akmal dan Dalilah. Dia tinggal sementara waktu di sini." Wahid mengangguk sopan dan tersenyum. "Salam." Akmal menjawab salam dengan sedikit gugup, wajahnya merah sedikit. "Salam, Encik Wahid." Mata Wahid tidak berkelip memandang Akmal. Wajah muda itu, tubuhnya langsing, kulitnya putih, senyumannya ringkas tapi menyenangkan. Dari caranya berjalan, Wahid dapat lihat Akmal adalah seorang ibu yang cantik, cermat dan penuh kasih sayang. Tidak hairanlah Fauziah percaya untuk memberi pekerjaan kepadanya. Sebaik saja Akmal beredar untuk menyusukan Dalilah di biliknya, Wahid diam-diam memandang ke arah perempuan itu pergi. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Macam mana pula hati boleh berdebar? Fikirnya sendiri. Namun, dia cepat-cepat menepis perasaan itu. Dia tahu, Akmal adalah wanita yang baru sahaja kehilangan suami, bukan kerana perceraian seperti dirinya, tetapi kerana hukuman penjara seumur hidup. Walaupun sudah bercerai, hatinya pasti masih sakit kerana pengakhiran yang menyakitkan. Ia bukan masa untuk menunjukkan minat. Fauziah memerhatikan perubahan ekspresi muka anaknya. Tapi dia tidak bersuara. Hanya senyum kecil terukir di bibirnya. Ziarah hari itu berjalan lancar. Anwar bermain dengan Dalilah di ruang bawah, sambil Akmal sesekali memerhati dari jauh. Wahid pula cuba bersikap biasa, walaupun kadang-kadang matanya tergelincir memandang Akmal. Di hati kecilnya, satu benih rasa sudah mula bertunas. Tapi ia hanya rahsia peribadi. Benarkah ini cinta pandang pertama? Atau mungkin cuma ketertarikan biasa? Belum ada jawapan lagi. Tapi Wahid tahu, pertemuan itu pasti akan membuatkan hari-hari mendatang terasa lebih istimewa. Hari Ahad itu, matahari bersinar sederhana. Burung-burung masih berkikau di dahan pokok bunga kertas laman rumah Fauziah. Di dalam rumah, Wahid dan Anwar tiba lebih awal dari biasa. Kali ini, hati Wahid tidak tenang seperti biasa, dia ada harapan untuk melihat Akmal. Tapi apakan daya, apabila sampai sahaja di rumah ibunya, Fauziah memberitahu dengan lembut. Akmal pergi ke pasaraya. Nak beli barang-barang Dalilah, susu, pampers dan macam-macam lagi. Mungkin dia balik lepas pukul 1. Wahid cuba menahan kekecewaan. "Oh, tak apalah," katanya selamba, walaupun jantungnya terasa kosong sebaik sahaja mendengar berita itu. Sejak pertemuan minggu lepas, Akmal sering muncul dalam fikiran Wahid. Bukan kerana dia cantik atau bergaya hebat, tetapi kerana ketenangan yang dibawanya. Gayanya yang sederhana, caranya menjaga Dalilah, cara dia bekerja tanpa mengeluh, semua itu menarik perhatian Wahid secara perlahan-lahan. Adakah ini rasa sayang? Atau cuma sekadar suka? Fikir Wahid pada diri sendiri sambil memandang keluar tingkap dari ruang tamu. Anwar duduk di lantai,
sedang bermain Lego bersama Suninah yang sedang menjaga Dalilah. Bayi itu tersenyum-senyum bila Anwar mengibas-ibaskan mainannya ke udara. Tetapi Wahid hanya duduk termenung, sesekali meneguk air sirap oren buatan Fauziah. "Kenapa kamu termenung, Jenny?" tanya Fauziah sambil menyusun kuih di atas dulang. Wahid tersenyum nipis. "Tak ada apa-apa, Mak. Cuma, saya teringatkan kerja yang tak selesai di pejabat." Fauziah menggiring perlahan, tapi matanya bercahaya. "Kamu ni." Jam berdetik perlahan. Pukul 2 petang, bunyi loceng pagar kedengaran. Wahid cepat-cepat bangun dari sofa dan berjalan ke pintu depan. Dia cuba tampak biasa, tapi hatinya sudah berdebar-debar laju. Akmal baru sahaja turun dari Grab, tangannya penuh dengan beg plastik pasaraya. Mukanya sedikit berpeluh kerana cuaca panas, tapi senyumannya tetap ceria. "Assalamualaikum," sapanya dari luar. "Waalaikumsalam," jawab Wahid dengan suara yang agak gembira hingga membuatkan Fauziah tersenyum dari dapur. Akmal masuk, meletakkan beg-begnya di lantai. Setelah berjabat tangan dengan Fauziah, dia berpaling ke arah Wahid sambil memberi senyuman manis. Pandangan mereka bertemu. Dan kali ini, Akmal tersenyum lembut, senyuman yang tidak sama seperti minggu lepas. "Sedap juga tengok dia senyum," fikir Wahid. Akmal kemudian berkata pelan, "Apa khabar, Encik Wahid? Ramai sangat orang di pasaraya tadi." Wahid mengangguk sambil tersenyum manis tanpa berkata apa-apa. Wahid kemudian berkata dengan selamba, "Akmal, banyak beli barangnya?" Akmal mengangguk dan berkata, "Adalah sikit-sikit. Semua barang untuk Dalilah." Lalu, tanpa banyak soal, dia berlalu ke biliknya sambil membawa Dalilah sambil diikut dengan riang oleh Anwar. Saat Akmal melangkah pergi, Wahid masih berdiri di situ, dia memandang. Hatinya yang tadi kosong telah dipenuhi rasa aneh, seperti sebuah lubang kecil yang akhirnya tertutup. Dan mungkin Akmal sendiri juga sudah mula dapat merasakan bahasa hati yang Wahid cuba sembunyikan. Beberapa hari selepas kunjungan Ahad itu, Wahid semakin tidak tenang. Hatinya mula memberontak, ia tidak biasa berasa begini sejak bercerai dengan Junainah. Dia cuba menyembunyikan perasaan itu, tapi setiap kali melihat Akmal, atau mendengar suara Dalilah menangis dari biliknya, jantungnya berdebar seperti ada sesuatu yang menariknya ke arah wanita itu. Akhirnya, satu malam, Wahid duduk termenung di ruang tamu apartmentinya. Anwar sudah tidur. Hanya lampu hias di tepi meja menyala redup. Fikirannya kembali kepada Akmal. Adakah aku betul-betul nak ambil langkah ni? Aku takut dia tolak dan lagi, dia 8 tahun lebih muda daripada aku. Apa yang ada pada aku untuk dia? Tapi hati kecilnya berkata lain. Dia bukan janda yang lemah. Dia cantik, kuat, bertanggungjawab, penyayang. Dan yang penting, aku rasa tenang dekat dia. Keesokan harinya, Wahid nekat. Dia pergi ke rumah ibunya, Fauziah. "Mak," katanya sambil duduk di hadapan Fauziah yang sedang minum teh pagi, "saya nak cakap sesuatu." Fauziah menghentikan aktivitinya, memandang anaknya penuh tumpuan. Saya ada perasaan terhadap Akmal." Fauziah tersenyum perlahan. "Saya dah agak juga ni. Muka kamu lain je masa jumpa dia minggu lepas. Tapi apa yang kamu rasa?" Wahid mengeluh. "Saya serius padanya, Mak. Saya nak dia jadi isteri saya. Saya tak kisah pasal laluannya, pasal Dalilah. Saya suka Dalilah, comel sangat. Yang penting, saya nak dia bahagia dengan saya. Cuma, saya takut dia akan tolak saya. Saya takut ini sekadar perasaan saya sorang je." Fauziah menghela nafas panjang. "Kalau kamu yakin, cubalah. Tapi biarlah aku dulu yang cakap dengan dia. Ini perkara sensitif. Lagipun, dia pun ada perasaan sendiri, cuma belum tentu dia faham sendiri lagi." Hari itu juga, Fauziah mencari Akmal. Mereka duduk di ruang dapur, sementara Dalilah dan Anwar bermain di ruang tamu. "Akmal," kata Fauziah perlahan, "aku nak cakap sesuatu dengan kamu. Pasal Wahid."
Akmal terkejut. Matanya membulat sedikit. Encik Wahid. Fauziah anggup. Ya. Dia datang tadi. Dia cakap dia ada perasaan dengan kamu. Dan dia nak kamu jadi isteri dia. Wajah Akmal langsung berubah. Merah menjalar pipinya. Tapi senyumannya hilang, digantikan dengan keraguan. Saya tak layak dengan dia, Makcik Fauziah. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dara lagi, saya janda yang ada anak dari suami pertama. Lagipun, saya tak ada keluarga. Saya takut dia kecewa dengan saya. Fauziah memegang tangan Akmal lembut. Akmal, jangan fikir macam tu. Kamu bukan tiada apa-apa. Kamu ada hati yang baik, kasih sayang yang besar, dan jiwa yang tabah. Lagipun, kalau Wahid benar-benar cinta dan ikhlas, dia takkan nilai kamu dari laluan lama. Dia nilai kamu dari hatinya sekarang. Akmal termenung. Air mata bergenang sedikit di sudut matanya. Boleh saya fikirkan sampai esok, Makcik, saya tak mahu mengecewakan seseorang, bisiknya perlahan. Fauziah membelai rambut Akmal. Ambil masa yang kamu perlu. Tapi jangan takut untuk percaya diri sendiri. Pagi esoknya, selepas sarapan, Akmal duduk bersama Fauziah di bawah pokok rambutan di halaman belakang rumah. Udara pagi begitu segar. Dalilah sedang tertidur di pangkuan Sunina. Akmal menghirup nafas dalam-dalam. Lalu dengan suara yang agak bergetar, dia berkata, Makcik, saya dah fikirkan. Saya setuju. Saya sanggup cuba sekali lagi. Biarpun saya tak sempurna, saya percaya mungkin ini peluang kedua dari Allah untuk saya bahagia. Fauziah tersenyum bahagia. Lalu memeluk Akmal dengan erat. Alhamdulillah. Sebulan kemudian, majlis akad nikah antara Wahid dan Akmal telah diadakan secara sederhana di masjid berdekatan. Upacara itu hanya dihadiri oleh keluarga terdekat, saudara mara dari pihak Fauziah, Arsyad, serta beberapa orang kawan rapat. Akmal memakai baju kurung katan warna putih bersih, dengan tudung labur berenda. Wajahnya berseri-seri walaupun sedikit gugup. Wahid tampak tenang dan yakin di sebelahnya. Hakim mahkamah yang dikenali Wahid menjadi wali bagi Akmal, manakala Fauziah menitiskan air mata haru semasa melihat anaknya membaca ijab kabul. Setelah selesai akad, mereka saling berpandangan. Wahid memandang Akmal dengan pandangan yang penuh makna. Dan Akmal, untuk pertama kali sejak kehilangan Amiruddin, rasakan hatinya kembali utuh. Selepas itu, upacara kenduri ringkas diadakan di rumah Fauziah. Anwar dan Dalilah bermain riang di halaman sambil dibelai oleh suasana kekeluargaan yang hangat. Dan begitulah, cinta yang lahir dari pertemuan biasa, akhirnya menjadi permulaan baru yang indah. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.